Orang bila nampak diri dia tak nampak yang sebenar fa'il hakiki, kemusnahan akan menunggu di depan dia. Berbanyak ya, orang yang tak nampak. Sebab tu kata man lam yataghalghal bihadhil ulum mata musiran ala kabair wa huwa la ya'lam. Siapa yang tidak menyelami mendalami dalam ilmu pembersihan ruhani dia dengan Allah Taala, maka mata musiran ala kabair wa huwa la ya'lam, dia akan mati dalam mengekalkan dosa yang besar-besar. Wa huwa la ya'lam, padahal dia tak perasan. Ya, depan mata kita nampak kan? Bila kalbi dia tidak betul dengan Tuhan, dia semangat nampak dia hebat, ya, dalam pembinaan kadang-kadang dia nak lompat, dia nak duduk atas, kan? Dia nampak orang lain semua lekeh dia, kan? Apa tu ceramah macam nak putus tali mic, lepas masuk pin pun habis terus. Kan? Dia ceramah macam nak putus tali mic dulu, banyak habis. Sebab bila hati tidak iktimat dengan Allah Taala,